Bay, Ya, ini orang mau main, bay. Anak orang mau main. Macam mana mau main? Di sana boleh duduk, bay. Boleh? betul. Salah kan saya cakap? Sebuah kawasan yang sepatutnya menjadi tempat yang paling selamat untuk anak-anak kita bermain, kini bertukar menjadi punca kegelisahan dan kerisauan ibu bapa. Baru-baru ini, tulas satu perkongsian yang memaparkan situasi di sebuah taman permainan kanak-kanak yang didakwa kini mula dipenuhi oleh warga asing, sehingga menimbulkan rasa kurang selesa dalam kalangan penduduk tempatan. Perkongsian tersebut bukan sahaja mendapat perhatian, malah mencetuskan pelbagai reaksi daripada warganet. Rata-ratanya melahirkan rasa bimbang tentang isu keselamatan anak-anak kecil yang sering menggunakan kemudahan di situ. Persoalannya, adakah kehadiran mereka di situ sekadar untuk berehat, atau adakah ada tindakan lain yang membuatkan komuniti setempat berasa terancam? Mengikut undang-undang, taman awam memang dibuka untuk kegunaan semua. Namun, apa yang merisaukan penduduk tempatan bukanlah isu kewarganegaraan semata-mata, tetapi soal keselesaan, keselamatan, dan perbezaan budaya. Apabila sekumpulan individu dewasa berhimpun di kawasan yang dikhas untuk kanak-kanak, ia secara tidak langsung mewujudkan suasana yang kurang selesa bagi ibu bapa untuk melepaskan anak-anak mereka bermain dengan bebas tanpa pengawasan yang ketat. Bagi menangani isu seperti ini daripada melarat atau menimbulkan salah faham yang lebih besar, peranan persatuan penduduk dan pihak berkuasa tempatan amatlah penting. Rondaan berkala daripada pihak berkuasa mahupun pengawal keselamatan perumahan perlu ditingkatkan, bagi memastikan tiada aktiviti mencurigakan berlaku, sekaligus mengembalikan fungsi asal taman permainan tersebut. Bagaimana pula dengan situasi di tempat anda? Adakah taman permainan di kawasan anda juga menghadapi isu yang sama? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Ni nampak ni ya. Notis, pekerja-pekerja asing tidak dibenarkan berada di kawasan tapak permainan ini, khas untuk penduduk tempatan saja. Ni kau tengok macam ni budak nak main kan. Lepas tu dia duduk kat situ. Orang lagi baring kat situ. Nampak ni tempat permainan kanak-kanak, sepatutnya untuk kanak-kanak, tapi warga asing duduk kat situ. Kau nampak? Macam mana budak-budak ni nak main? Cuba kau fikir kan. Macam ni lah. Kau tengok ni lah. Bay, Ya, ini orang mau main, bay. Anak orang mau main. Macam mana mau main? Di sana boleh duduk, bay. Boleh? betul. Salah kan saya cakap? Tengok ada budak mau main, macam mana mau main? Hai. Nama apa nama? Orang mau main lah. Sana duduk lah. Salah ke? Fikirlah otak dah fikir otak. Ada otak fikirlah. Orang mau main you duduk sini buat apa? Otak sini lah. Banyak Bersepak kat sini lah.